dalam ni, korang, dekat dalam ni ada telinga, ada mata kambing, ada otak kambing. Dengan rahap. Dengan rahap. Dah, kau tak makan. Kena kenyang ni. Jom balik. Jom balik. Okey. Apa nak bawa? Yang depan, yang depan. Tak nampak apa-apa. Apa perasaan ni? Tak, aku cuak. Hati-hati, jaga sampai mati. Kalau aku satu di hatimu, jangan lagi-lagi kamu cari-cari. Cukup aku saja, enggak. Good morning, day 3. Tuan dah penat tau sebenarnya dekat bandar. Hari ni kita escape lah. Penggembaraan bermula. Okey, kita nak recap sikit. Tengah-tengah tidur, dengar macam bunyi. Ingat macam orang construction ke apa? Lepas tu teringat macam, oh hari ni ada aktiviti. Baru bangun kalau kabut tengok ada Arin Pandu semua dekat depan dah tau. Kita nak pergi mana? Sukabumi. Sukabumi. Kata-kata hari ini. Tetaplah semangat untuk hari ini karena kita tak tahu esok masih di depan. Slow progress, tetap progress. Jangan berhenti. Okay, kita dah sampai dekat Jambatan Gantung Sukabumi. A bit rainy, we'll make it through. Jambatan Gantung Lembah Timur. So dia cakap kat sini jambatan ni antara jambatan paling panjang, paling seram dekat Indonesia. Kita nak tengok sangat apa yang seram dia tu. Kita kena careful sikit lah hari ni sebab kita tak tahu apa-apa yang boleh jadi. Nanti boleh jatuh, tapi cantik sangatlah pokok dia. Terlalu cantik. Bubur kacang hijau hangatkan badan. Okey, sekarang kita dah sampai dekat Jambatan Gantung Lembah Sukabumi. Jambatan paling panjang di Asia Tenggara. Sekarang ni tengah musim hujan. So dekat sini tengah hujan, keadaan lebih kabus-kabus. Jadi kalau kamera ni tak boleh nak capture muka kita orang yang berkabus juga. Minta maaf, kita orang akan cuba capturekan situasi dekat sini, pemandangan dekat sini. Kameraman kita orang pun dah goyang-goyang lah. Mata dia goyang-goyang. Kita tak takut ke? Apa nak bawa? Yang depan, yang depan. Tak nampak apa-apa. Apa perasaan ni? Tak, aku cuak. Jangan goyang. So sekarang dia macam tengah naik bukit sikit lah. Rasa dia macam dia tengah naik lagi tinggi. Macam dalam mimpi ya? We are in dreamland. Jalan untuk selamanya. Inilah kampung yang panggil kampung mimpi. After kita dah been through jalan-jalan track tadi, tengok dekat waterfall dia. Cantik gila. This like the best gift. This is the best nature view experience. Everything about this is speechless bro. Sebenarnya. Menurut tradisi kat sini lah, kalau macam cuci muka, cuci kepala dekat air tadi tu yang tempat saya buat tu, mungkin dia akan ada bila-bila sikit. Tapi saya just baca Al-Fatihah. Saya macam okay lah, give it a shot, you know. Ambil feel air sungai ni best. Guys, sekarang ni kita dekat mana? Dekat Keranjang Sultan. Keranjang Sultan. Nak tahu tak apa Keranjang Sultan tu? Tunjuk korang.
Kenapa tempat ini nama dia Jambatan Merah? Sebab warnanya warna merah. Dia dekat macam tempat istirahat atas gunung. Dekat sini pakcik ni jual alat-alat traditional crafted. Dia ada daripada kerambit, pistol, keris. Selangor ada. Oh, keris Selangor? Ada. Dekat sini dia ada special macam rojak, tapi rojak tumbuk. Hanya khas di Indonesia. Itu punya guys. Teruskan sirup grits. Minus 10. Ini 10? Minus 10. Menarik tak? 10 per 10 ni. Tadi daripada atas bukit, pum, Kat bandar balik. kat bandar balik. So, kita nak try. Lapar tu. Kita kat salah satu kedai sup kaki kambing yang nombor 1 dekat Jakarta. Salah satulah. Dekat sini diorang ada menu-menu tertentu. Jadi jom check it out. Mata kambing. Ni rahang kambing. Dekat mangkuk aku ada mata kambing, ada Yang ni rahang apa? kambing Ni apa? dengan ada otak kambing. telinga. Telinga? So serius lah. Serius. Kaki kambing dia. Kaki kambing dia. Yang ni kau ambil apa? Kenapa? Ada gula kambing. Okey, Kena makan tak? try lah. Kita nak cuba sate dulu lah Sate kambing. Yang paling minimum. Tapi kedai ni one of the, The best. top, one of the best kedai untuk street food. Cuba. Bismillah. Yang sedap. Enak. I would say gue pernah makan sate kambing yang lagi ini gue ngerit 8.3 solid. Aku 7. Okey, dekat dalam ni sekarang, dekat dalam ni ada telinga, ada mata kambing, ada otak kambing Dengan rahang. dengan rahang. So benda-benda ni kita tak pernah makan lah. Let's go. Aku Yang tak ni, tahu ni, perut ni, aku ni, kuat ni. ke tak. Ni. Apa? Bismillah. Kau pandai kau ambil eh? Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya kuah dia ni, dia lemak-lemak. 1, 2, 3. Siapa? Aku kalah. Kau kalah. Kau makan lah dulu mana-mana. Rahang lah, rahang. Kita makan lah. Okey, aku Okey, teman okey. kau lah eh. Bismillah. A few moments later. Rahang. Teksture aneh lah. Otak aku tak boleh proses. You tak boleh. Tak boleh, aku tak boleh. Cepat, cepat. Aku tak Ni, boleh. ni, ni. Ya. Let's go for the next one eh. Mata ke brain? Ni ada mata ya. Okey, bismillah. Bismillah. Dah, aku tak nak makan dah. Aku dah kenyang tadi. Jom balik. Bila yang putih-putih tu semua okey. Dia macam fatty. Bila yang dia part mata hitam dia tu kau tahu kau kunyah mata hitam. Kau literally dalam otak kau tahu. Ni mata. So dia macam dia pecah macam Dia juicy Describe lah. Dia juicy ya. I see inside my mouth. Tak kambing. Here we go. 1, 2, cheers. Yeah, boy. Dia makan tak? Dia tak makan. Kecil. Bagi tahu dia orang rasa macam mana. Kau rasa buka baju? Aku panas. Dia kehangatan kambing tu menyengat badan gue.
seorang ni. Dia janji tadi dia nak makan kat depan. So ni kita makan dah dulu. Dek, baik tahu rasa macam mana? Kau lah bagi tahu lagi rasa macam mana. Dia punya rasa dia macam mata tadi, but worse. Cukup kot untuk hari ni. Aku dah bedal apa semua yang sepatut aku buat. Dah makan kambing, dah naik hutan, keluar hutan. So, I think that's all for now lah. So, aku dengan adik Raihan ni. Apa dia, Dek? Bapak, please jangan salahnya ya. Bye!